Hello semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan satu topik menarik yang semakin diperkatakan dalam dunia automotif, Perodua Nova. Tapi, adakah model ini benar-benar wujud? Jom kita selidik. Sehingga April 2025, Perodua belum mengesahkan kewujudan model bernama Perodua Nova. Walaupun terdapat pelbagai spekulasi dalam kalangan peminat automotif, tiada maklumat rasmi atau pengumuman mengenai kereta dengan nama ini. Ada kemungkinan bahawa Nova adalah model konsep, projek dalam pembangunan, atau sekadar nama yang dibincangkan oleh peminat Perodua. Seperti yang kita tahu, Perodua terkenal dengan model mampu milik dan berkualiti di Malaysia, serta sentiasa mengembangkan barisan kenderaannya untuk memenuhi keperluan pengguna. Namun, sehingga kini, tiada sumber rasmi yang menyebut tentang model Perodua Nova. Buat masa ini, model terbaru yang bakal dilancarkan oleh Perodua ialah Perodua Nexus, sebuah SUV segmen B yang dijangka tiba di Malaysia pada akhir 2024. Nexus, yang dikenali dengan kod D66B, dipercayai sebagai versi tempatan bagi Toyota Yaris Cross dan bakal dilengkapi dengan enjin 1.5 liter serta ciri keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) untuk varian hibrid. Model ini akan melengkapkan barisan SUV Perodua sedia ada, terutamanya Perodua Ativa, dengan menawarkan pilihan yang lebih besar dan lebih premium. Nexus dijangka berada di antara Ativa dan Arus dalam portfolio Perodua. Sekiranya Perodua Nova benar-benar wujud sebagai projek masa depan, ia mungkin merupakan nama kod bagi model baharu, mungkin sebuah kereta elektrik EV atau hibrid selaras dengan hala tuju Malaysia ke arah mobiliti hijau. Perodua sendiri telah menunjukkan minat terhadap elektrifikasi, jadi tidak mustahil jika Nova merupakan model EV yang bakal diperkenalkan dalam beberapa tahun akan datang. Namun, buat masa ini, Nova masih kekal sebagai misteri. Jika anda ingin mengetahui perkembangan terkini mengenai model baharu Perodua, pastikan anda mengikuti sumber rasmi seperti laman web Perodua, sidang media, atau portal berita automotif yang dipercayai. Itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Autotech Malaysia untuk lebih banyak berita dan kemaskini menarik mengenai dunia automotif. Jumpa lagi dalam video seterusnya.